apa yang kita boleh kaitkan dengan sistem ekonomi Islam dan dapat dikaitkan dengan kenaikan harga. Oleh itu di sini saya ingin membawa apa itu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang kita katakan di sini adalah sistem yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dapat kita kaitkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini apabila seorang sahabat berkata dengan Rasulullah, naikkanlah harga Rasulullah. Ya Rasulullah, turunkanlah harga ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya harga itu dinaikkan, diterima, diberikan rezeki hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya Allah yang menentukan. Kita adalah penerima harga, kita yang menentukan harga pasaran ataupun kita yang menerima rezeki. Itu di sini saya ingin kaitkan bahawa kita katakan berkaitan dengan kenaikan harga. Di sini ada dua jenis pengawalan harga yang dapat saya kupaskan daripada buku Ekonomi Islam Yusuf Al-Qaradawi. Di sini kita yang kaitkan dengan sistem ekonomi Islam, di mana dua benda sistem pengawalan harga yang terdapat itu pertama, itu sistem yang adil, pengawalan harga yang adil dan dibolehkan, dan zalim yang diharamkan. Yang pertama saya ingin katakan adil dan dibolehkan di sini. Yang kita boleh kupas ialah di mana sebuah institusi itu ataupun penjual itu di mana dia ingin melakukan satu kenaikan harga tapi dengan tidak menjejaskan kemaslahatan umum. Contohnya macam jika penawaran berlaku ataupun permintaan berlaku, sesuatu penjual itu kena menaikkan harga, kerana jika harga meningkat dalam permintaan, harga meningkat kuantiti akan jatuh, maksudnya kan begitu. Jadi itu adalah satu penjualan ataupun pengawalan harga di mana yang dibolehkan dan diharuskan, adil dan diharuskan. Dan di sini saya ingin katakan pula, jika dia zalim dan diharamkan, apabila seorang penjual enggan untuk menurunkan harga ataupun enggan untuk menjual barangnya sekiranya terdapat tambahan daripada penjualannya itu. Di sini kita tengok di mana banyak penjual yang menyorok barang kan. Yang tak cakap dari ekonomi Islam dikatakan dia menyorok barang dan menyebabkan harga barang itu ataupun minyak itu meningkat. Di sini berlakunya satu pengawalan harga yang tidak adil dan diharamkan. Dan saya ingin katakan lagi di mana berlakunya sistem pengawalan harga berdasarkan Yahudi, golongan kapitalis Yahudi membuat dengan cara begini. Dia katakan mereka akan melaporkan dana yang paling banyak dalam ekonomi, tetapi mereka melaporkan modal yang banyak dalam ekonomi, tetapi dalam masa yang sama mereka akan mengalami kerugian. Tapi apabila mereka melaporkan dana yang banyak, di sini setiap peniaga terutama di antara bangsa akan merasakan harga itu harga jualan mereka adalah lebih tinggi daripada orang-orang golongan Yahudi kapitalis. Di sini semua orang dapat menjual barang dengan sebaiknya. Di sini saya ingin terangkan bahawa Yahudi akan menunggu semua penjual-penjual yang berada harganya tinggi daripada mereka untuk jatuh. Dengan itu, apabila harga yang mereka tawarkan itu murah, banyak orang membeli pada mereka. Dengan itu, apabila mereka menguasai pasaran dengan harga yang murah, mereka akan menjadi golongan yang memonopoli satu barang itu. Jadi di sini kita jelas bahawa sistem monopoli, sistem kapitalis itu betul-betul ditubuhkan oleh orang Yahudi, golongan kapitalis Yahudi. Mereka sengaja mensistemkan kita supaya kita mengikut cara orang, iaitu monopoli. Di sini saya ingin menyatakan bahawa kita tengok isu yang saya bawa masuk kelas tadi, kajian pendidikan, dia kata penjual, saya kata sekarang ni isu penjual yang menyorok-nyorokkan barang supaya harga itu menjadi tinggi. Jadi di sini saya rasa negara kita perlu mencampur tangan ataupun menjelaskan seharusnya bagaimana kalau harga itu meningkat, kalau permintaan itu bertambah, harga itu akan meningkat dan kita akan jatuh. Terangkan betul-betul kita akan kena naikkan harga dia macam mana, macam itu. Lepas tu menurut Ibnu Taymiyah sendiri, jika kemaslahatan ataupun kepentingan masyarakat itu jatuh, kita kena juga terpaksa melakukan kemaslahatan ataupun terpaksa meningkatkan harga ataupun mengawal harga, tak kira tinggi ataupun rendah, jika itulah penyelesaian terbaik kepada sistem ekonomi Islam yang betul-betul mengikut jalan Allah SWT. Oleh itu saya akhiri ucapan saya ini dengan pengawalan harga. Oleh itu saya ingin mengajak semua sahabat-sahabat untuk dan kaitkan dengan sistem ekonomi Islam
sebab kerana anda semuanya adalah orang Islam yang akan merubah sistem ekonomi kapitalis itu kepada sistem ekonomi Islam. Oleh itu sama-sama kita memperjuangkan bagaimana hendak membangunkan sistem ekonomi Islam itu sendiri yang dikapitaliskan oleh orang-orang Yahudi kapitalis. Oleh itu saya akhiri dengan wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.